Terima kasih kepada anda semua sahabat-sahabat saya yang boleh berusaha berpeluang. Kaulah yang maha agung, Kaulah yang maha mengetahui, Tuhan dunia akhirat. Tiada aku tanpamu. Bila ku rasa pilu, bila ku rasa resah, bila ku kekosongan, tempatku mengenangmu. Inilah abang saya 8. Ya, GoPro 50 dah pegang ni ya. Kita masih ada GoPro 50. Makan. 50, sifat 50. Mampus. Okey, sambil-sambil kita bersama saudara kita dengarkan lagu di perangkaan pada malam ini. Sama-sama kita meraihkan persalahan saya pada malam ini. Terima kasih kepada anda semua yang berusaha untuk menjaga majlis ini. Tak lupa juga kepada anak buah saya Akabari, Maulana Istimewa Akabari. Tetamu kita dari jauh dari jauh Junjung ada. Rancang mana-mana. Semua ada. Tengok. Dahat tu dia tu. Ada akan nak bom rumah orang. Memang nak hampir lah. Sanggup bom rumah saja tu. Dia tak tahu saja ni pakai asal dia dah. Tak apa. Kita pergi ruang dia. Dia ada bom tengok CCTV lah. Duduk dalam 12 tahun. Naya bila kawan. Laki duduk dalam 12 tahun macam bom rumah saja. Terima kasih kepada Hot Sate. Tak lupa Hot Sate setiap tahun Hot Sate menghiasi majlis kita pada. Begitu juga pada kru-kru kambing goreng. Dapur kambing dan semua. Jalan. Pastikan anak-anak anda semua tidak berada berhantaran dengan rel kereta api ya. Jaga keselamatan anda semua. Terima kasih. Ada OT, boleh ada OT boleh.
Saja pun kena main. Saja kena main lah ni. Saja pun Saja jadi lagi. Saja FPP. 2 HD tu ni. Ingat kan customer lah Saja pun kena lah. Nasib baik kau panas. Kalau tidak kau. Ni, mana? Mana ni? Tama. Apa dia? Ada main. Jom tak main teman. Main berhenti. Bila ku kenang ku renung gambar wajah. Ya, saya. Ada apa-apa yang boleh saya bantu? Lupakan saja cerita lama, usah dirayu pada yang tak sudi. Janganlah dinanti pada yang telah pergi. Hati ya. Adi Pasha. Semua. Walau aku dah habis. Gerak aku pula. Habis. Ya, penjara semua, siapa semua betapa bangganya kita pada malam ini sudi hadir. Ini dia abang Kamal kita dalam kesusahan, dalam keadaan yang begitu. Kita sama-sama doakan abang Kamal. Alhamdulillah abang Kamal, terima kasih banyak. Amal bacaan semua anggota-anggota. Inilah kita punya korporat Kamal kita malam ini. Walaupun usul tapi sudi hadir. Terima kasih. Saya kat tengah. Inilah korporat Kamal. Sini dia. Tengah. Baru hari kan. Okey. Kita sangat berbangga dengan abang Kamal di dalam. Baca. Okey. Dua. Saya tu tengah hai. Tengah ni lah. Tengkong. Ajen. Ada je. Okey, kawasan Tuan Sofian. Tingkat dari tadi tu lah. Tingkat dari tadi tu sama weh. Assalamualaikum. Mari. Terima kasih. Jemput makan. Mari sejuk. Hidup. Dan kepada anggota-anggota polis kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah yang Maha kami, kau berkatilah majlis kami pada malam ini. Ya Allah yang Maha kami, berikanlah kami kekuatan untuk meneruskan tugas kami dengan seberapa baik dan boleh. Ya Allah yang Maha kami, selamatkanlah kami semua di dunia dan juga di akhirat. Ya Allah, berikanlah kita yang baik bersama seluruh ahli keluarga untuk meneruskan hidup ini, ya Allah. Amin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Lagi untuk memberikan ucapan dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para semua yang hadir. Salam rasanya semua yang menarik semangat yang saya. Oke, terima kasih.
dia banyak kurang ada lagi. Tamat. Kita serah kepada MC kita. Ngobrol lagi. Untuk maklumat program ni rancang apa dengan sampai dia ringkas sangat. Apa terima kasih kepada pengurusi majlis, pengurusi program kita pada malam ini selepas lagi. Seterusnya dengan segala hormatnya mempersilakan MC kawasan ABCD Tuan Sofian. Tuan Sofian. Assalamualaikum. Saya mengucapkan tahniah kepada tim Populi kerana menjayakan jadi hadirin selamat datang. Ini adalah untuk luang masa dengan family. Bulan ini dah kerja bola-bola. Dan kajian ni pun segala kerjasama dia masa dia berkhidmat di Poli Pelabuhan ni banyaklah yang saya baru ni dapat ilmu yang ada dengan dia. Dan kajian ni banyaklah dengan pahit dan manis. Dan kajian belajar dan yang mana ada sudah menjadi dan saya amat berhati kerana jemputan tamu kita yang bekas-bekas anggota Poli Pelabuhan yang ada di sini. Dan malam ni amat seronok lah di hati ni kerana lama yang kita jumpa. Okey, hadirin, selamat maju ya hadirin. Terima kasih Kawasan Pasukan. Terusnya kepada MC Kopral Wadi. Terima kasih Pasukan. Untuk malam ni yang kita nak raikan adalah Sajid Din. Saya tak bercakapkan lebih banyak. Mic pun dah ada dekat dia. Terusnya saya serahkan untuk dia bagi sikit ucapan. Untuk makluman, dia start masuk malam ni daripada tahun 1998. Hampir 25 tahun dah dia kerja, ataupun 25 tahun. Kita dengar sendirilah cerita dia daripada tahun 1999 sampai tahun yang terakhir. Dengan salah hormatnya dipersilakan. Terima kasih kepada MC kita bangga Muzi Majlis Kopral Wadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua tetamu-tamu yang saya hormati, saya kasihi. Terima kasih kerana sudi hadirkan majlis persaudaraan saya pada malam ini. Terutamanya kepada yang saya kasihi sahabat saya yang berusaha, Sadin Asmadi dan semua rakan-rakan. Tak bersama lagi dalam tugasan kita, tapi tak apalah, sebagai sahabat. Tenang. Saya rasa sangat jauh saya tidak sahabat-sahabat ini dan dengan kawan semua. Jadi semua sahabat-sahabat saya buat saya atau bertawanya kepada OSI kawasan saya. Terima kasih banyak-banyak. Saya tak tahu cakap macam mana kena menghargai saya. Allah. Bukan jambun. Banyak dosa ni. Dosa banyak ni. Dosa ni. Puan mana kita tahu ni apa ni? Dosa banyak ni aku. Dosa banyak ni. Jadi yang nak pom rumah aku ni. Belakang saja ni. Memang kata aku tak boleh. Tapi saya nak boleh masuk bola semua. Okey. Saya sebenarnya ada dekat malam ni yang malam kata malam tarik atau sedih lah nak tanya pada ni sampai 22 tahun sama-sama rekrut, sama-sama susah payah dalam belajar. Kepada semua penduduk yang hadir pada hari ini. Okey, untuk makluman, saya adalah yang di-Ketua Persatuan Pegawai Polis Pemerintahan, di mana Sarjan Din kita salah seorang ahli jawatan kuasa. So selama dia menjadi ahli jawatan kuasa persatuan ini, dia banyak jumpa segala idea. So ini daripada persatuan ucap selamat bersama, selamat maju jaya.
So daripada pihak Sultan juga mohon maaf kalau ada terkasar bahasa masa kita mesyuarat dulu. So saya minta maaf bagi pihak Sultan. Okey, sama-sama. Tidak disinta boleh lagi. Itu semua pakai gerangan waktu bertugas. Tidak wayang pacak apa nak pacak. Nak download slow, internet slow. Lemak pula. Rakaman. Okey. Untuk nombor cabutan yang kedua. 007. Dekat dengan gol lepas. Macam. 007. Adik James Bond. Okey. Okey, untuk nombor yang seterusnya 014. Okey, nombor yang pertama 004. Dekat dengan nombor 3. 004. Ada tak? Ada tak? Okey, 004. Baik bagi hang muah dia. Bagi hang muah dia. Tiju lah tiju. Kau tak tiju. Dia tak apa dia. Dia tahu. Ada. Okey, 014. Okey. Alright. Saja rasa kita yang ketiga tak dapat. Kita pada malam ini iaitu penyampaian hadiah. Betul ya? Okey. Penyampaian cenderamata penyampaian cenderamata diteruskan lagi pada malam ini. Dijemput pengurusi program Saidin Asmadi, SM Hishamuddin dan juga OC kawasan Kuala Sopian untuk memberikan cenderamata daripada boleh. Semua Pelabuhan Pulau Pinang. Dijemput Tuan Sofian, SM Hishamuddin mengiringi Tuan Sofian sama dengan Saidin Asmadi untuk memberikan cenderamata kepada Saidin Kamarudin. Kameraman ada Said. Saidin Noman mana? Hei. Hang ni dulu do rakam lagi. SM. Jemput. Riza. Saja Riza. Opera Riza, mana best 50? Paket sana best 50. Best 50 FRU Pulau Pinang. Jemput. Apa duit? Ada lagi. SM Rahidi, Opera Syahidan. Mana lagi best 50 FRU Pulau Pinang. Best 50. Seri. Husaini ya, saya SM Rahidi. Mana best 50 ada lagi ya? Okey. Untuk makluman saja tim pusat latihan dia sebagai timbalan penghulu. Dia sebagai timbalan penghulu. Cash 50 pada masa itu. Okey. Seterusnya cendera hati daripada bekas Binar
Hotel lebih lah. Berapa? Oh, kita gerak lah. Apa orang masuk? Masuk taxi berapa? Oh, ini tak ada? Ini apa? Mobil ni? Tadi pula. Apa dia? Kawan. Ha? Bisa. Okey tuan-tuan dan puan, itu saja yang mampu kami paparkan pada malam ini. Ada sedikit masalah teknikal satu wire. Lampu. Ada lagi? Ada lagi? Allah Akbar. Okey, terima kasih banyak-banyak pada semua sahabat-sahabat saya pada malam ini yang berusaha semuanya. Presiden Satuan Polis Pelabuhan, sekali lagi saya mohon maaf, sepatutnya slide ni dia penuh oleh kerana tertinggal satu wire. Itulah jadi dia.
dengan sound kena problem. Tapi pun terima kasihlah pada anak saya ni. Peluh-peluh anak saya ni. Terima kasih lah Kak. Tengoknya skrin ni penuh malam ni. Ada penyang. Okey. Maka itulah lagu yang saya cuba. Tak tahu mana musuh. Saya tahu sini banyak yang berbakat. Yang duduk sini pun berbakat. Okey. Mana ada Syakira? Okey, come. Lagu boleh. Okey, masih. Lagu ayah. Okey, cari lagu dulu. Okey, fikirkan dulu. Adik. Satu lagi, saya cuba satu lagi ya. Ada masa sini dia nak main game dulu. Ingat aroma bawang, tak autentik dia. Memang macam ni. Okey. Legend, ini legend ya. Ni. Ada? Pasal Ali kau je. Ali makeup. Dia malam ni kita cari abang kau. Dia Melayu bau.
Sembang lah. Video tu boleh kita saksikan. Video ni tak salah, hang yang salah. Oh, dia buat tutup banjir lampu awal ke? Tu dia fokus live boleh. Dah ada nampak hang. Saja Din, saja Umar. Saja Sazali. Nama ada betul ke? Ini Melayu baru. Tu boleh ya? Ya. Macam mana mama? Saya nak dengar dia tu lah. Ini betul saya jadi. Ini betul saya jadi. Enggak, memang saya jadi. Tapi dia kopi tak pernah. Kalau duduk tangan aku macam mana? Ini mayo. Tapi awak. Tapi saya betulnya. Apa dia je pegang ya? Ini dia SM Lapisok. Dari tadi tu cari taman dah jumpa juga Pak Agak sihat agak. Sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, silakan. Terima kasih sahabatku. Sarjan Zamani. Kami sangat berbangga lah dengan kehadiran kerja malam ni kerja. Ada OT. Ada OT. Tapi tak payah lah. Okey, terima kasih Sarjan Zamani. Dipersilakan ambil tempat. Sama-sama meraihkan. Tapi tak ada apa, tak ada. Ada lagi. Kita masih tunggu temu-temu hormat kita. Apa?